Hey, what's up guys? So kok lah bangun pagi kan. Pasal ada yang macam, Mami, I don't eat rice for sahur. Ryan kau boleh makan yang ni. So ni ada 4 menu sahur untuk orang yang tak makan nasi. First, korang lenyekkan 2 biji pisang, tambahkan 1 biji telur. Kacau-kacau dia masukkan oats lebih kurang 1 cawan. Kalau still basah tambah lagi. Masukkan garam sikit dengan black pepper ataupun serbuk kayu manis. Sorry, baru perasan dia cinnamon bukan black pepper. Maaf lah dik, tengah sahur time tu, ngantuk. Kita masak atas kuali dengan butter. So awal-awal dia memang lembik, memang dia mushy-mushy. Yang tak apa, kacau tu dia akan mula garing, dia akan mula lerai, and dia akan mula cantik macam ni lah, golden brown. Lepas tu kita servekan dengan yogurt. Letak kita punya topping tadi tu ke atas. Letaklah buah naga, pisang, letak madu sikit. Dia macam granola tapi versi yang lembut, yang panas-panas, yang warm macam tu. Settle. Okay, now untuk Mak Ryan pula. Mak Ryan maybe dia makan pasta kan. So kita rebuskan pasta dengan garam sikit. Nak masak bawa keluar. Lepas tu kita gorengkan sekejap sausage dengan streaky beef. Pergi supermarket, bagian daging streaky beef ada kat situ. Lepas tu garing boleh buat keluar. Next kita guna sos carbonara dalam tin. Pagi-pagi buta memang tak lah nak buat carbonara Itali yang original tu, tak boleh dik. Tak sempat. Lepas tu panaskan, letakkan air sikit. Masukkan kita punya pasta. Lepas tu letak dia punya topping tu ke atas lah. Lepas tu itu je. Nak lagi pedas, kok mak dia suka lagi pedas kan. Bila letakkan chili oil ke atas, baru dia macam sedap makan pagi-pagi buta. Okey, yang ketiga pula kita nak buat menu lebihan streaky beef tadi. Kita goreng kan, bagi dia crispy. Lepas tu boleh bawa keluar, and then kita panaskan butter sikit. Masukkan dalam sebiji ke 2 biji telur. Letakkan wrap. Lepas tu tap ke atas. Lepas tu kita boleh flip, and then lepas tu boleh letakkan cheese keping 2. Letakkan streaky beef tadi. Tambahlah sayur. Ryan kena makan sayur lah. Lepas tu letakkan tomato, chili sauce dengan mayo semua lah. Tiba-tiba tak sihat balik dah. Lepas tu boleh flip and sedia untuk dihidang. Yang ni aku tak sure nak bagi nama apa. Egg wrap, something like that. Tapi sedap, sangat sedap. Untuk dimakan lah. Okay, last sekali kita ada lebihan telur. Rebus pula telur. Busuk lah kentut Ryan petang ni. Lepas tu kita lenyekkan dia punya telur tu, and then masukkan QP mayo. Lepas tu letakkan black pepper, dan tambahkan garam. Lepas tu kacau-kacau, siap lah. Yang ni senang je dik. Yang ni boleh buat sendiri. Nak jual sukan ikan nanti pun boleh. Ryan sendiri boleh buat, tak ada masalah. Lepas tu letakkan tomato, sayur semua potong. Siap. Nak lagi sedap, tambah chili sauce sikit. Tu je lah. Ni semua adalah 4 menu sahur yang mudah untuk orang yang tak nak makan nasi pagi-pagi buta. Faham? Tak apa, boleh try yang ni. Okay, selamat mencuba.